Kalau sakit tumit di area sini, dalaman sini, cara nak urut senang saja. Kita sapu dulu krim sikit dekat tumit dan sapu krim sikit dekat bahagian ibu jari dan kita gunakan ibu jari ini urut di bahagian tumit ini. Kita tekan, tekan dan lepas. Tekan dan lepas. Betul-betul kena cari urat itu tau. Kalau you sudah jumpa urat tu, you akan rasa ketak-ketak. Ada bunyi tau. Urut dalam 20 kali. Lepas urut ini bahagian tumit, biasanya kenapa sakit tumit tau? Sebab dekat bahagian pergerangan sini, dia ganggu untuk sakit tumit. So dekat sini, nampak tak? Ini urat. Ini urat. Ini urat. Sebenarnya point ini adalah tempat pembuangan kencing. So kalau ada sakit tumit di bahagian sini, biasanya dia kencing tak berapa lawas. Di sini point kita kena urut. Kita torak sikit dia punya kaki, dapatkan urat ini, kita tekan. Tekan, torak. Torak sikit tau. Jumpakan urat ini. Tekan, torak dan tarik. Torak dan tarik. Nak urut legakan sakit tumit? Mari cari master.